Bila kita susah pun di dunia ni, jangan kita ingat susah aku di dunia, akhirat nanti susah juga ke aku ni. Tak. Orang yang susah di dunia ini dalam mentaati perintah Allah. Susah kan kita nak taat pada perintah Allah ni. Tak mudah kita. Kita nak datang kuliah, payah. Kita nak dengar kuliah, payah. Kita nak buat benda yang disuruh oleh Allah ni, semua susah-susah kita buat. Dalam susah kita ni, kita harap senanglah kita di akhirat nanti. Bangun tahajud senang ke susah? Susah. Ramai mana bangun tahajud tu termenung je dia. Nak masuk bilik air tu langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding je. Nak masuk bilik air, jumpa bilik air tu bersila pula dalam bilik air. Nak sebutnya susahnya nak tahajud ke tahajud ni dia sebut. Nak gambarkan betapa susahnya. Tapi susahlah kita di dunia, yang menyebabkan bila kita susah di dunia ini dalam keadaan sebegini, taat perintah Allah, kita akan senang di akhirat nanti. Itu yang kita letak dalam diri kita. Jangan kita mengeluh dalam setiap pemberian yang Allah bagi. Allah bagi apa saja pun, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita ni. Tengok muka suami kita, alhamdulillah kahwin juga aku dengan orang tua ni. Alhamdulillah dia panggil. Tengok muka anak-anak kita, alhamdulillah ada anak-anak. Ada anak-anak. Orang lain Allah tak kurniakan sebegini sebagaimana kita. Ni alhamdulillah kita ni sentiasa ada. Tengok kawan-kawan sebelah, alhamdulillah aku masih ada kawan lagi. Yang orang lain tak ada kawan-kawan. Orang lain jenuh, nak kawan pun tak reti. Kita ni alhamdulillah ada sahabat-sahabat. Yang sahabat-sahabat ni lah yang akan sembahyang jenazah kita. Sahabat-sahabat ni lah yang akan usung jenazah kita. Sahabat-sahabat ni lah yang akan mendoakan kita waktu mana kita menghadap depan Allah nanti.